Baru-baru ni kecoh pasal hospital Pasir Gudang tak boleh buka penuh sebab tak cukup doktor dan nurse. Lepas tu ada menteri besar seorang dia punya merungut siap seru KKM lagi kat media. Nampak prihatin betul kan? Tapi plot twist, masuk seorang pakar perubatan, Dr. Rafidah Abdullah. Doktor ni kerja KKM dah 28 tahun tau. Dia pun bagi reality check sikit. Dr. Rafidah cakap, bukan ke dah penggal kedua jadi menteri besar, patutnya dah tahu masalah sebenar. Zap, pedas. Dr. Rafidah siap bagi 8 cadangan bernas macam mana kerajaan negeri boleh tolong. Bagi biasiswa ke, buat hospital wakaf ke, bagi diskaun rumah ke. Isu dia, sistem, gaji, allowance, pencen. Bukan takat pandai menyeru je. Menyeru tu siapa-siapa pun boleh bang. Lepas tu apa jadi? Bila dah kena sekolah dengan doktor pakar, terus keluar kenyataan balas. Ini bukan wayang, kata dia. Akhirnya, bila dah kalah hujah, On Hafiz kata Rafidah ni pentaksub politik. Kepala otak dia lah. I say YB. Dr. Rafidah tu bukan ahli politik. Dia tu doktor pakar nefrologi yang hari-hari bergelumang jaga pesakit. Bila orang teknikal bagi cadangan teknikal lah fakta, kau spin cakap orang tu main politik pula. Gagal jawab hujah, terus nak play victim kata di politik kan? Itulah bila orang politik tak boleh terima teguran orang perubatan. Katanya tak nak main politik, tapi nampaknya sendiri yang wayang, sendiri yang koyak. Korang rasa macam mana? Betul ke Dr. Rafidah main politik? Atau ada orang tu tak boleh terima hakikat? Komen kat bawah. Ciao.